Alright, bismillahirrahmanirrahim. Hello gang, selamat kembali ke channel YouTube aku, Hafiz Tega. So YouTube pun dah berhabuk, lama sangat kita tak buat video. Terlalu lama ramai yang tanya bila nak comeback buat video. So hari ni kita nak comeback berapa bulan hari ni kita nak comeback hari ni dengan video review lah. Video review sekarang apa dah nampak. Dekat depan ni kita ada satu jentera berjuang motor legend. Area Kedah ni semua orang kenal motor ni. So owner dia pun hampa dah kenal. Dan hampa ni yang minta aku review. So hari ni kita nak review the one and only 85 legend kat ni Kedah ni. So kita jemput dia punya owner. No God. Aku tak reti lah. Hai, okey, saya Wan Miul. Okey, kita dah bawakan dia punya owner yang hampa tertanya-tanya, tertunggu-tunggu sangat tu kan. So macam biasa kan, orang nak tahu motor ni. Orang nak tahu sangat pasal perkembangan motor ni. Okay. Macam mana dekat YouTube orang selalu tanya kan. Berapa kos. Tapi kita nak start dengan macam mana dapat idea nak buat semua benda ni. Okey. Buat start idea semua ni, okey, buat dari minat. Lepas tu masuk auto show kan. Masa tu simple saja, lepas tu duk tengok ambil punya idea dari semualah yang masuk auto show tu kan. So buatlah macam ni. Macam ni. So kebanyakan buat benda ni setup sendirilah, kebanyakan setup sendiri, custom sendiri, modified sendiri. Semualah. Idea sendiri ya. A sampai Z semua buat sendiri, bukan hantar kedai ke bukan semua hasil tangan sendirilah. Untuk kita custom dan modify motor ni. Ini A5. Kita nak start dari bahagian depan lah, dari bahagian yang orang cakap paling diminati lah. Macam mana dapat idea nak pasang rim ni and then double pump. Okey, untuk bahagian depan ni, okey, kita ada buat demo untuk buat airbrush, okey. Dan depan ni kita pakai airbrush, dan airbrush ni di custom oleh saya punya sahabat lah. Yang ni dia dah custom letak siap nama saya lah. Nama Wan Miul. Dan untuk bahagian depan rim ni, okey, ini adalah rim Honda LA. Honda LA custom. Okey, untuk depan kita custom ke belakang juga. Dua-dua sama aja. Okey, untuk rim ni saiz dia 18. Dan 2.15 untuk saiz rim ni. Dan kita pakai double pump untuk kiri kanan. Okey. Pump ni adalah kita pakai pump Brembo, dan fork kita pakai fork wave, dan untuk bracket kita custom sendiri. Untuk tayar kita pakai saiz 70-80 tayar. Untuk rim ni berat dia dalam 20 kilo. Maksud totally dah custom banyak Custom banyak untuk brake kiri dan kanan. Okey, semua kita custom. Untuk bracket pun kita semua kita buat dengan besi plate. Okay. So macam kita nampak lampu-lampu smoke, tak cerita ni ada carbon and double pump atas. Ya, memang dua-dua function. Untuk yang ni memang dua-dua function. So kita pakai brand RCB. Yang ni dua-dua ni memang function. Dia lebih cikaman. Kegunaan dia kenapa buat dua? Kenapa buat? Kadang-kadang orang tanya kenapa buat dua? Sebab buat dua untuk lebihkan minyak tu, sebab pakai double pump. Depan double pump, belakang double pump, gitu pakai dah. Tapi kalau pakai satu pun tak ada masalah. So sebab kita nak lebihkan modify, nak lebihkan nampak dia nampak gempak, so kita buatlah. Dia buat dua botol lah. Dia nampak rare dia nampak rare. Macam itulah. Okey. So bila kita masuk ke bahagian tengah bahagian tengah. Meter. Tengah. Meter dulu lah, meter kita pakai meter UMA, dan kita pakai voltmeter kita custom sendiri. Okey, voltmeter ni digital lah, digital. Yes, digital. Dan bahagian kepala pun kita custom. Yang ni disponsor juga ini. Yang ni di custom oleh Ali. Okey, Ali Airbrush, okey. Sahabat saya juga. So bahagian atas ni dia bagi kat saya. So kalau abang nak tahu custom macam mana, apa boleh check dekat AG1. Dia ada check video-video lama. And then kita pergi ke bahagian tengah. Ni orang kata paling rare. Ni apa benda? Apa benda ni? Apa benda tu? Okey, ni adalah fuel injection. Okey, fuel injection ni kegunaannya kebanyakan untuk motor yang FI lah. Injection. So motor-motor je ni boleh nak buat, tapi penyah sikit lah. So pakai, yang ni kegunaannya untuk set minyak angin yang ni lah.
Oh, kira bukan saya saja buh lah. Dia ada function dia. Ada function, tapi untuk kat motor ni kita tak hidupkan benda ni. Kita lebihkan kepada custom. Rare lah, rare. Custom yang modified untuk nampak tu. Kalau nak buat berhidup pun boleh juga. Cuma motor ni kita bawa ride tau. So agak ganggu sikit lah. Nak buat boleh. Itulah. So ni pun kita pakai balut karbon. Ini karbon, boleh tengok sendiri. Ini karbon. And kulit enjin airbrush daripada siapa? Kulit enjin kita airbrush. Kita disponsor ke enjin ni. Okey, kita disponsor oleh Den Airbrush. Okey, Sungai Petani dia ada sponsor untuk casing kiri dan kanan ni. Kita buat design ada yang custom juga. Design memang lain dari yang lain lah. Kita buat design ni. So kita buat tema warna merah juga sebab kita mainkan untuk motor ni warna merah dan biru. Johor. So macam kita nampak, gear tongkat apa semua kita ada custom aluminium exhaust. Boleh tengok sendiri. Titanium lah. Titanium. Bataan pun bataan Kindred. Kita kebanyakan barang kecil kita belah bawah, kita kebanyakan main barang-barang yang titanium untuk nampak dia menaik. So dekat bahagian tail belakang ada apa-apa perbezaan dengan tail depan tak? Depan untuk belakang belakang untuk saiz sama, tayar pun sama, rim pun sama juga. Sebab rim ni rim Honda LA. Okey, Honda LA depan masuk kat belakang dan kita custom hub untuk sprocket. Custom hub dia kan. Itulah. So harga market untuk rim ni Wan, harga market. Harga market untuk rim ni dalam anggaran 2,500 hingga 3,000 ringgit. Untuk Honda LA ni. Honda LA ni rim klasik lah. Rim klasik, rim memang lebih daripada bertahun-tahun lah. Rim zaman 80-an, 90-an rim memang ni lah. memang rare lah, rim rare. Memang rare sangat. Rim ni memang betul-betul berat. Okey, untuk satu rim saja lebih dalam 20 kilo. Untuk satu rim. Kalau untuk ada disk kiri kanan. Kalau disk kiri kanan apa semua memang berat. Saiz poket pun kita pakai saiz poket tak besar, mana kita pakai saiz 29. Okey, untuk rim ni. So bila kita sendiri tengok tayar besar macam ni kan, tayar besar. Kita motor nak besar, rim besar. Kita nak tahu dia punya rahsia barang dalam dia. Tapi bukan gen tayar besar bukan. Bukan kita besar. Tak kena Semua cam. kita custom mengikut rim-rim lama macam ni. So itulah. Kita nak tahu barang dalam pakai spek apa, head block and carburetor. Ya. Sebab rim besar, maksudnya kekuatan dalaman tu kena kuat . Okey, untuk bahagian spek kita pakai spek 53 saja. Kenapa aku pakai 53? Sebab sebab 53 ni standard FI Ya, standard FI tu ni memang motor ni bawa pirai. Okey, nak pakai besar-besar memang risiko. Boleh pakai tapi risiko lah kan. So kita pakailah spek untuk 53. Untuk kereta kita pakai kereta Wave 125 sahaja. So untuk enjin kita masih kekalkan lagi Dream, enjin Dream. FI Dream. Kita masih mengekal lagi semua barang-barang Dream. Yang itulah kita pakai spek 53 dan kita bahagian enjin aja kita ubah-ubah sikitlah. Itulah. Untuk full spek kita dirahsiakan. Dirahsiakan. Tapi spek 53 sahaja untuk blok. So barang dalam standard FI lah pakai. Masih Dream lah, masih Dream. Semua masih Dream lah, tak ada tukar pakai apa-apa. blok 53 kereta weh kira standard FI. Standard ya, okey. So saya pun tanya-tanya blok, Wan pakai blok 60 ke blok macam. Barang dalam standard tak boleh. Blok tu. Makin besar blok makin rim memang tak boleh go. Cakap rim besar, blok besar boleh tapi tak boleh nak ride jauh. Itu faktor yang haba kena tahu lah. Itulah. Yang haba ingat rim besar, blok pun kena besar, jam. Kalau pun pakai alloy, okey, untuk blok yang besar pun lebih kurang juga. Memang risiko juga kalau blok besar, blok macam memang 60 itu memang risiko juga kalau ride. So sesuai kebanyakan blok 53. Yang tu okey lah, memang ngam lah kalau ride. Memang susah nak problem, susah nak tu. Blok besar pun tak ada masalah tapi tengok atas owner jugalah. Owner juga. Okey. So kita dah totally cerita habis. Motor ni dia simple tapi rare. And then last kita nak masuk tentang pump belakang ni Wan. Double pump. CP ya. Dia punya pump depan belakang CP nak kena tayar, CP nak kena sprocket. Okey, untuk pump belakang kita ada pakai pump GP4 depan dan belakang. Okey, pump ni warna kuning lah.
Untuk bahagian pang kita fokus untuk warna kuning. Dan untuk bracket belakang ni kita custom pakai besi plate ya geng. Kita buat sendiri je. Belakang kita custom. So model lah rendah lah sikit. Apa kena ada kreativiti sendiri ya. Yes, kita custom depan belakang. Tapi memang betul-betul renyah geng. Renyah jugalah. Sebab kita nak masukkan pang sebelah kiri ni. Memang betul-betul susah. Dia tak ada kaki kan. Sebab satu lagi dia memang risiko sebab dia boleh tengok tu. Sprocket. Dia punya rantai nak rapat dengan disk dengan terlalu punya rapat. Memang terlalu bracket. rapat. Memang terlalu rapat. Macam itulah. Untuk belakang kita pakai GP4. Memang hidup depan belakang. Memang betul-betul hidup lah. Kalau brake tu memang menyakak lah. Apa function double pump ni? Double pump ni function dia banyak juga. Lagi kuat cengkaman. Keselamatan. Satu pun tak apa, tapi lagi kuat cengkaman dan satu lagi untuk tambah nampak gempak. Rare. Nampak rare lah. Totally rare. Okey, untuk strike lah. Strike kita pakai strike Vietnam. Kita custom, kita potong ni tuan. Oh, selain Vietnam. Ni si Thailand. Si Thai. Bukan si original, ni si Thailand. Kita potong untuk ni, untuk kari pun buat titanium lah. So bahagian Esobo ni antara bahagian paling penting juga. Esobo ni kita dah tukar daripada standard kita pakai YSS. Okey, ini memang bukan yang PMP lah. Bukan yang PMP tapi bila nak pakai kena potong cover set. Sebab dia ada betung lah belakang ni, gas dia. So memang nak kena potong lah. Okey. And then apa lagi yang special Iwan? Apa lagi yang special lah? Yang special tak banyak kot untuk motor ni sebab dia simple tapi rare lah. Sebab AFI ni pun dah nampak banyak dah guys, nampak banyak untuk net ada lagi lah untuk apa yang Wan akan buat untuk net video ni banyak lagi. Fork okey kita tukar, untuk pump kita nak tukar, ada banyak lagi untuk atas ni pun kita nak buang banyak lagi lah kita untuk buat. So totally memang rare motor ni, kita pun dah review habis and then kita nak tahu dia punya sejarah. Sejarah maksudnya dah kenangan ya. Manis baik semua. Itulah bagi Wan kebanyakan modified ni tak berapa sangat tapi kenangan motor ni yang pernah bawa kita ke semualah. Satu Semenanjung Malaysia pernah bawa motor ni okey dari Perlis sampailah ke Johor. Okey. Johor mak. Terengganu, Kelantan, Pahang, lepas tu Melaka. Negeri Sembilan, semualah motor ni pernah ride ke semua tempat di Semenanjung Malaysia. Termasuklah di Thailand. Okey, di Thailand. Banyak kenangan. Okey, kita pernah masuk dekat Patani, Hat Yai. Cuma bahagian belah atas tu belum masuk lagi. Ikutkan tahun ni COVID kan. COVID so kita stop untuk ride. Ya itulah kenangan yang paling banyak dari kita kenal. Event daripada kita kenal daripada seorang sampailah ke kerap ramai. Lebih 500 orang, lebih daripada 1000 orang pun juga untuk ahli dalam grup EFI. Lebih 1000 orang yang join grup EFI ni. So memang ramai lah. Daripada kenal seorang kawan jadi ramai sebab EFI ni lah. So EFI ada manfaat dia. Yang mula naik EFI. Yang mula buat content, yang mula start daripada YouTube EFI ni lah guys. Ya. So terlalu banyak kenangan, terlalu banyak sangat-sangat. Terlalu banyak kenangan, bermakna dan menilai. Kalau orang minta beli pun tak jual. Tak ada harga. Tak ada harga. Value dia sangat tinggi lah. EFI ni guys. Okey, ada yang minta beli EFI ni sebanyak 15k kan. So aku tak jual sebab kita banyak-banyak kenangan nak buat bukan senang. Tu nak sampai nak buat dengan kita punya ni idea semua tak bernilai kan. Penat lelah kan. Lepas tu suka duka F1 ni jam pun semua kan best. Untuk enjin pun kita dah habis spec banyak dah. Untuk rim pun kita dah habis modify banyak dah. Untuk rim saja pun kalau rim saja pun dah 3,000. Kalau dengan pump, dengan accessory link, so memang banyak habis untuk ni. Memang betul banyak. Anggaran lebih 10,000 lah. So memang sekali dengan motor lah, sekali dengan motor memang lebih 10,000. So memang sangat-sangat berharga lah geng. Tak ada nilai. Ramai tanya berapa habis, memang lebih itu 10,000 lebih. So kalau hampa betul-betul minat, betul-betul nak buat sampai macam ni, sampai jadi, buat sampai jadi. Kalau sampai puas lah. Sampai puas. Dia ikut atas bajet kita ada lebih, kita buat lebih. Kita ada bajet sekarang, kita buat macam ni. Yang ni pun bagi Wan pun kurang lagi memuaskan lah. Banyak lagi nak buat.
banyak lagi kita nak custom dan modify, banyak lagi kita nak tukar. Cuma sekarang ni kita slow sikit. Kenapa buat slow? Sebab sekarang kan musim COVID, COVID. tak ada event. Betul. Event apa semua tak ada. Auto show pun tak ada, apa pun tak ada. Okay. So kita lebih santai-santai macam ni. And then Tak apa kot. habis dah. Tak ada apa-apa yang nak tambah dekat motor ni dah Wan. Tak ada dah. Tak ada. Itu je. So itu je. So itu je kan. Kita review benda lain kan. Kita akan review lagi motor Wan Mio Hak ada. Ada lebih kurang berapa biji motor? Ada lagi ni tadi ada lagi 4 biji lagi. 4 biji. So So abang dah stay tune. Hampa tengok mana, hampa komen di bawah. Komen di bawah, hampa nak review motor yang mana, hampa nak dia review motor yang mana, komen. Oh komen. Okey, kita akan review satu-satu berapa nilai dan berapa Ha. kos habis. Sebab hampa rajin sangat duk komen kat video Wan, duk tanya kos apa semua. Okey, kita review baik hampa. So jumpa untuk next video, next content, and terima kasih. Ciao.